Kita dah sampai bilik 202 dekat Chiang Mai. So ni kat dah bilik dia. Kat bilik dia. Siap mata. Cermin. Cermin dia nice gila. And tengok cermin tingkap. So ni toilet dia. Wah. So ni cermin dia. Nampak klasik kan? Tapi harga sangat murah. Tak adalah murah, tapi okey berbala. So dah ada kettle. And ni lah apa, kopi ni, Nescafe, cooler apa semua kan, cawan. And ni box safety, payung. So ni ada apa, ampayang pula. Dia ada ni benda aku pun tak lupa lah. So ada hair dryer dalam ni. So ni untuk yang mosquito punya tu. So itu saja. So ada TV. So ada aircon. So di bilik dia, katil dia. Okay. So finally dapat juga makanan. Setelah 3 jam tadi naik dapat daripada Chiang Rai. So dapat kat Chiang Mai. Saya pergi cari dekat area masjid. So ada kedai halal. So makan nasi ayam fried chicken and cayan. Ni benda wajib. So dia ada sos, sup. So sampai lebih kurang. Oh, dia punya sambal macam sambal dia macam tu, nasi ayam. This is the Thai sauce yang kita makan dekat our country. Nasi ayam dia kan, saya bilik macam nasi ayam dekat Malaysia. Sama kan? Sambal dia sup dia macam lain sikit, tapi sambal dia still sama. This is the problem with me. Now I'm getting out from this Watson store and I'm fucked myself up. I bought something just now. My god. I am suck of controlling myself from shopping. Now I buy a lot of things already. You see him. Ayo. Siao. This is the problem when you come to Thailand. Finally dapat ni chocolate bar daripada After You dekat Chiang Mai. So kita nak rasa sebab dia ada banyak flavor. So aku nak try ni. Sebab nanti aku next trip akan aku makan benda ni juga, tapi dengan flavor yang lain pula. So kita nak rasa yang coklat dulu. Okay. Itu sudu. Cheers. Cheers. Ni hari ni makan, esok beri extra. Confirm tak? Macam makan kek. So tak ban. Ada coklat. Lembut. Tahu tak, kita sebenarnya bertahan tau sampai ke hari ni. Tahan apa? Nak terpancut tau. Sekali dia muncul, I say, because in my mind I was like, selalu nampak orang pakai. Nampak dekat video lah, dekat YouTube, Chinese, especially dekat Chinese punya YouTube kan. Sedap. Nampak orang pakai. I was like, mana dia beli baju ni? Sekali ambil kau
ke atas. Nah, ini bajet Exciting. Kau masih latih? The next morning. Selamat pagi. Sampai pagi ni biasalah dekat Chiang Mai sangatlah busy waktu pagi. Waktu orang pergi sekolah, pergi kerja apa kan. Lagipun hari ni hari weekday. So sekarang kita nak pergi breakfast. So tips dia kalau nak breakfast kat Chiang Mai ni, korang cari dekat area masjid. Masjid berdekatan ni insya-Allah lah ada makanan halal. So korang senang lah dapat makanan halal. So sekarang ni on the way kita nak pergi area masjid Hidayatul Chiang Mai. So nak cari makan halal guys tu. Tak minta lah dia buka awal. Kebanyakannya tak lah, dia kadang-kadang buka pukul 10. Depend lah. So jom lah kita pergi cari makanan untuk breakfast. Kita dah sampai. Okay, nampak ni masjid Hidayatul. Korang belok kiri and then jalan je straight ni. Sepanjang jalan ni banyak kedai muslim. Tapi itu cuba elak lah. Kalau ada nasi pagi. Kalau pagi ni ada kedai yang buka. Kadang-kadang dia buka lewat kadang-kadang pukul 10. Korang lunch kat depan kedai dia je. Ada satu lagi kedai depan ni. Nasi lemak, nasi ayam dia sedap gila. Depan daripada kedai yang Roji sana itu ada depan. Ni pun buka apa pagi. Ada nasi ayam, ada nasi biryani ayam, ada kausai. Macam-macam lah. Yeay. Roti canai, roti telur, kuah kari, ayam-ayam. Jom makan untuk breakfast. Tapi dia tak sangat. Wah, ada pekat. Kucing. Korang nak tahu tak, keluar-keluar daripada hotel ni, yang paling best korang tahu tak? Sebelah hotel ni je ada kedai apa tak? 7E, mat. Memang aku setiap hari lah aku pergi datang 7E ni. Dari pagi sampai ke malam aku 7E. Inilah punca kalau aku duduk kat sebelah 7E ni. Memang segala benda aku nak beli. Especially yang benda halal. Sebab aku nak cuba. Dapat pizza pula. Sedap kan? Sedap kan? Last night dekat Chiang Mai. Kita makan nasi telur dadah dengan aku rasa tadi aku order green curry, tapi tak tahu lah ni green curry ke red curry. So dengan caya ni saya dah kita punya dinner untuk last night kat Chiang Mai.
next day. Finally hari ni hari last day. And then last day, bukan last day, aku nak balik dah. Nak pergi ke next station pula. So aku bangun awal. Kena bangun awal. And sebab nak kena check in luggage. So sebelum ni aku tak ada check in luggage pun. Aku ni kan, tapi aku risau nanti check in luggage kan beratur. Macam kat Malaysia kan, kalau check in luggage kan kena 2 jam awal apa semua kan. Sebab takut ramai orang kan. So kena kita datang awal lah untuk check in luggage. And then sekarang tengah tunggu flight ke next destination. Kita nak pergi mana lepas ni? Tengok lah korang ขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้นะคะ Inilah suasana Chiang Mai International Airport. Tak ada orang kan? Bukan tak ada orang sebab tadi ada dah, diorang dah boarding dah. So sekarang kita pula tengah tunggu untuk kita punya flight. So kita lepak dekat Black Canyon ni, makan ni tuna sandwich dengan air ni, air kosong je untuk breakfast. Jom kita makan. Simalabo. So empty. โปรดทราบเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดขอความกรุณางดสูบบุหรี่ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร Breakfast dulu. Service tuna. Attention please. To comply with the Tobacco Products Control Act 2017, since February 3rd, 2019, Chiang Mai International Airport has been designated as a non-smoking area. Smoking is prohibited both inside and outside of the passenger terminal buildings. Thank you. Ni dia pakai roti apa? Keras. Semalam tak habis jual balik lah. Mahal. Betul tak? Tak sedap. Sedap lagi gardenia. Tadinya kroning ya, mau.
baru boleh tidur lena. Sikit lagi kan dia. Apa? Iya. Kosong ni. Peta. Peta Chiang Mai bersambung dengan Chiang Rai. Elok Chiang Mai punya sungai tak banjir jadi banjir. This one. Ni. Sini. Ikan kan? Kita dulu. Kita dah masuk ke dalam flight Wait lah. Chiang Mai Listen carefully ya. It's a SFP SFR. ke Domong. So, Carry on. dapat seat tengah. So ni aku tak tahu seat ni ada orang ke tak. So dia ayam. So flight aku ajak pergi toilet.